Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, cikgu akan membincangkan soalan kelima iaitu peribahasa daripada Kertas Peperiksaan Percubaan SPM 2025 bagi BM Kertas 2, Melaka. Okay, jadi kita baca soalan terlebih dahulu. Okay, baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan perenggan tersebut. Okay, jadi kita hanya perlu nyatakan 3 peribahasa saja. Okay, tak perlu nyatakan maksud. Okay, ibu bapa perlu menerapkan amalan menabung dan berjemat-jemat dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Jadi, anak-anak sejak kecil lagi. Jadi, apakah peribahasa yang menunjukkan maksud mendidik anak-anak sejak kecil lagi? Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okay, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksudnya, kalau nak mendidik anak-anak, biarlah masa kecil, barulah kamu tegur, marah, ajar. Janganlah tunggu sampai bila dah besar. Dulu tak marah, sekarang nak marah, kamu rasa anak akan ikut tak? Akan dengar tak? Tidak kan? Ya, kerana sekarang mereka dah keras dah. Dulu masa rebung, masih lembut. Masih senang, mudah diajar. Ya? Okay, kita sambung. Ibu bapa juga perlu menjadi teladan terbaik. Okay, teladan good role example. Jadi, bapa murid anak rintik. Betul tak? Okay? Ataupun bagaimana acuan, begitulah kuenya. Yang mana kamu suka? Ya? Jadi, ada yang suka bapa murid, anak rintik. Like father, like son. Kan? Bapa murid, anak rintik. Okay? Kalau nak tulis bagaimana acuan, begitulah kuenya pun boleh. Ya? Okay, yang ketiga. Sini, seawal usia terbabit, ibu bapa perlu mengajar anak-anak untuk menyimpan sebahagian daripada wang saku mereka. Jadi, simpan wang. Okay? Wang saku is pocket money. Ya? Jangan guna semua. Okay? Simpan baki tu. Lepas kamu dah beli makanan dari kantin, kamu boleh simpan baki, simpan di rumah. Okay? Jangan simpan dalam beg sekolah. Ya? Hal ini dapat memupuk rasa tanggungjawab. Okay, memupuk rasa tanggungjawab dalam diri anak-anak. They have the sense of responsibility. Okay, sekaligus means at the same time dapat menjauhi sikap suka membazir. So they can prevent wasting money. Jadi di sini ada dua kebaikan. Kamu hanya perlu buat satu saja, satu tindakan tapi membawa banyak faedah. Jadi maksudnya apa? Peribahasa ni ialah apa? Serampang dua mata ataupun apa? Sambil menyelam minum air pun boleh. Okey? Sambil menyelam minum air. Okey? Maksudnya kamu buat satu kerja, kamu dapat lebih daripada satu kebaikan. Ya? Okey, kemudian kita sambung. Malah perkara ini akan menjadi kebiasaan. So, it becomes a norm. Okay? Dan anak-anak tidak kekok untuk menabung apabila dewasa. Okay? Jadi, sudah jadi kebiasaan. Jadi, mula-mula kamu rasa macam sangat susah. Okay? Dapat lama-kelamaan, tapi lama-kelamaan kamu akan rasa biasa saja. Kan? Jadi, Allah apa? Bisa, Allah, bisa, tegal, biasa. Jadi inilah jawapan alternatif. Okay, kalau kamu tak dapat mana-mana tiga tu, kamu tulislah Allah, bisa, tegal, biasa. Okay, tapi masa exam, kamu hanya perlu nyatakan 3 peribahasa saja ya. Tak perlu nyatakan 4. Okay, jadi tulis 3 sahaja. Dapatlah 6 markah.